melakukan. Imam Bukhari dan lain meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an bahawa dia berkata, Nabi SAW mengajar kami supaya melakukan sembahyang istikharah dalam menentukan semua perkara, sebagaimana baginda mengajar kami surah Al-Quran. Baginda bersabda, bila seorang kamu merasa ragu dalam suatu urusan, maka rokoklah, maksudnya sembahyanglah dengan 2 rakaat, tetapi ia tidaklah diwajibkan, tak wajib, sunat sembahyang istikharah. Kemudian adalah ia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira. Baca bagi kasrah bagi fathah pada dia tu, waqdur liyal khaira haitsu kana summa raddini bihi qala wa yusammi hajatahu. Ya Allah, sungguhnya aku pohon kebaikan dengan ilmumu dan memohon kekuatan melalui kekuatanmu. Aku memohon kelebihanmu yang maha agung. Sungguhnya engkau adalah Tuhan yang berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui perkara ghaib. Ya Allah, jika engkau tahu bahawa perkara ini merupakan kebaikan bagi agama, kehidupan dan kesudahan hidupku, maka takdirkanlah ia bagiku, permudahkanlah ia untukku, kemudian berkatkanlah aku di dalamnya. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa perkara ini merupakan keburukan bagi agama, kehidupan dan kesudahan hidupku, maka jauhkanlah ia daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya. Takdirkanlah hanya kebaikan untukku di mana saja ia berada, kemudian redhakanlah aku dengan kebaikan tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, kemudian dia menyebut apakah hajatnya. Baik, bagi orang yang dah reti, faham dah, pandai dah, ulangan lah. Bagi orang yang tak pandai lagi sembahyang istikharah, sembahyang ni sembahyang 2 rakaat. Tujuannya kita ada suatu benda yang kita nak buat, benda besar, bukan benda kecil, benda besar lah. Tetapi benda itu kita tak tahu adakah baik akhir ni jadi kepada kita. Maknanya benda ni benda yang diharuskan pada syarak. Syarat yang pertama, jangan benda yang wajib. Benda wajib ada istikharah. Benda yang harus. Benda yang harus ataupun sunat, kata ulama. Benda haram tak istikharah. Nak buka kedai, nak buat ekor, dah ya sunat istikharah lah, memang haram tak boleh buka. Nak buat rombongan, nak pergi tengok pertandingan akhir Akademi Fantasia, tu tak payah, tu haram, tak boleh, tak payah istikharah, hak haram dah. Benda haram, nak buka kedai ruci, harus pada agama. Nak berkahwin, nak menjawat satu jawatan, nak memohon pekerjaan, nak membeli tanah, benda besar tu, benda yang harus, maka sunat istikharah. Sebab bila kita beli tanah, kadang-kadang memberi masalah pada kita kemudian hari. Kita buka kedai, kadang-kadang membebankan kita. Siapa-siapa dak dang nak pergi surau dah pasal buka kedai, dia tambah gitu. Kita menjawat jatuh jawatan, kadang jawatan itu menceruk kita sendiri sampai lupa akhirat. Kau naik semua, siapa dak dang berlaku semayang pun akhir tak dang. Hak tu kita nak perlindungan daripada Allah. Walaupun benda tu benda baik, tapi tiap-tiap benda yang baik dia boleh ada 2 cabang. Benda yang baik dia akan jadi 2. Benda jahat dia tetap jadi jahat. Benda baik dia ada 2. Dia berubah menjadi baik, jahat, ataupun terus dengan kebaikan. Begitu. Kalau tengok orang berzina memang jahat dah lah, tak ada lah dia kata niat training lah tak jadi dah. Memang haram lah, memang maksiat, memang kekal jahat. Tapi kalau kita tengok orang buat benda baik, tengok orang buat haji, turun daripada rumah siap dengan azam pun semua, 2 keadaan jalan dia lagi. Kadang-kadang baik kerana niat ni lillahi rabbil alamin, jadi baik, rupanya baik dan jadi baik. Kadang-kadang jadi tak molek, rupanya baik tapi tujuan supaya orang kata dia hebat. 14 kali dah dia pergi ke Mekah,
rekod terdekat lah kapun tu 6 kali je. Tak, ataupun balik ni memang orang hormat aku, orang panggil aku haji belaka, maka rupanya baik tetapi bercabang kepada arah yang tidak baik. Sebab tu walaupun benda tu baik, Allah lebih tahu dengan akibat. Akibat ni maknanya kesudahan pekerjaan. Jadi bila kita sembahyang, kita berdoa, doa yang kita tak reti nak baca doa yang kita dengar tadi, tak ada masalah. Tapi ini yang terbaik. Inilah hadis-hadis yang datang meriwayatkan, mana-mana kitab sekalipun, inilah hadis doa istikharah yang Nabi baca. Tak? Iaitu dengan memuji-muji Allah. Kemudian kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, jikalau sekiranya Engkau mengetahui apa yang aku nak buat ni, umpama nak beli tanah, nak jawab satu jawatan dan sebagainya, maka memberi baik kepada dunia aku, kepada agama aku, kepada kehidupan aku, pada agama, maka jadikanlah benda ni biar jadi mudah pada aku. Kalau mu tahu benda ni, pekerjaan ni, kedai ni, isteri macam ni, beri keburukan kepada dunia aku, akhirat aku, maka jadi buatkanlah supaya tak jadi dan jauh daripada aku. Gitu. Sebab tu bila kita sentiasa berserah pekerjaan kita kepada Allah, Allah pasti tidak akan mengecewakan kita.